aktiviti yang Tok Mat? Kalau sukan main apa? Oh, masa belia macam-macam lah. Basikal. Basikal lah. Basikal BMX ke apa Tok Mat? Tak. Belum lagi zaman basikal BMX. racing betul-betul. Racing Tok Mat. Kena bongkok Tok Mat. Racing bongkok tu. Dia punya handle terbalik tu. Dia terbalik macam siput Tok Mat. Betul. Lepas tu racing motor. Racing motor pula. Racing basikal, racing motor. Masa belia selain daripada involved dekat belia 4B. Sekarang ni Tok Mat dah bagi ceramah pula. Dekat belia. Kepada belia. Apa yang Tok Mat tengok belia sekarang ni, dia punya kreativiti ni macam mana? Kreativiti dia semua orang ada handphone. Semua ada handphone. Muka macam pandang kita tapi tengok handphone. Gitu Tok Mat yelah Tok Mat, itulah dia digitalnya. Baik Tok Mat, kita nak tengok ni bila pukul 6 petang. Dah mula ada soalan-soalan yang mula masuk ni. Sekali lagi untuk anda nak tengok kami di live TikTok dan juga live Facebook. Ini pun kita nak bagi kecanggihan Tok Mat. Kita pun itulah pokok punya kecanggihan. Ada soalan kita mulakan. Ifan IKMB, Tok Mat nak tanya pasal rebash train sekarang ni. Jenama Malaysia rebash kenderaan Cina. Rebash train jenama Malaysia rebash kenderaan Cina, kereta maupun motosikal. Kualiti katanya diragui terutamanya motosikal. Apa Tok Mat boleh komen kat sini? Komen saya poket anda lah. Tanya pada poket dulu. Tanya pada poket. Okey. Kalau anda mampu beli lah. Kalau mampu lebih lagi, beli yang lebih baik. Mampu lagi lebih, beli lagi lebih baik. Mampu lagi, beli lagi lebih besar. Kalau tak mampu, setakat mampu, beli yang tu. Beli sajalah untuk dapatkan pengalaman. Sebab kita tengok kenderaan Cina dah banyak masuk ni Tok Mat. Betul. Kecil ke, besar ke, lagi besar ke, semuanya dia dah masuk. Dia dah mula monopoli di bidang otomotif. Dan sewaktu pertama kali dia masuk ke Malaysia adalah tahun 2001. 2001 itulah yang pertama kenderaan Cina masuk ke Malaysia, tetapi dia gagal sehingga hampir 1 tahun 8 bulan. Gagal untuk mendapatkan VTA dan kemudian dia masuk balik semula banyak. Sekarang ni dah banyak. Hari ni fail, 2 minggu lagi akan pass lah. Gitu. Bukan saja negara kita Tok Mat, malahan di serata dunia. Satu dunia. Baru-baru ni yang saya pergi ke mana saya pergi hari tu ke luar negara. Memang banyak kereta buatan Cina kan. Dia tengok juga pada kualiti, ada yang mahal, ada yang murah. Betul. Tengok pada poket. Kalau pokok pergi ke sana, kita cerita jam lah. Okey. Jam orang pakai jam tangan. Ada orang yang suka pakai jam analog. Macam-macam lah. Yang mahal. Tak payah sebut nama lah. Dia akan start dengan 50 RMB, 100 RMB, 2,000 RMB, 5,000 RMB. Lepas tu dia panggilkan dekat-dekat 500,000 RMB. Itu original. Dia ada peringkat-peringkat dia. Yes. Kenapa dia ada peringkat-peringkat ni? Ini dipanggilkan invitation fake. Ada yang tu dipanggilkan first class. Lepas tu dia jatuh second class. Itu low class punya. Low class tu lah yang 50 RMB tu. Dia pakai kalau 50 RMB, dia pakai 50 hari dah untung lah. Okey, baik Tok Mat. Baik, kejap lagi